panas. Wah, Cik T, ni ada apa Cik T sini? Kita Tahun ni? ada macam-macam aneka. Ah. Rempeyek, krepek. Ni krepek apa? Panas-panas. Ini pisang salai. Pisang Nampaknya salai. pelik tapi dalamnya manis, luarnya crispy. Okey, yang ni? Yang ini reginang. Inilah beras pulut. Kalau makan ni tahu-tahu habis je. Jadi sekali ni apa? Apa panas ni? Ini paling hot selling kat sini. Tempe crispy. Tempe rangup. crispy. Walaupun nampak tebal tapi rangup gila. Kira macam mana? Kiranya kita ada 250 gram dengan 500 gram. Setiap jenis okey. lain-lain harga. Krepek inang ni keropok beras pulut tau. Ini tak semua orang dah buat sekarang. Zaman-zaman sekarang ni ini orang-orang lama yang suka buat. Dia beras pulut, datuk ada belacan. Sikit je belacan dia. Oh, dia ada pedas-pedas belacan situ. Dia pedas ke? Dia tak pedas, dia rasa keropok. Kalau ada orang makan dengan sambal, ada orang makan macam tu je. I see. Yang penting dia rangup. Sabar nak pisang salai kan? 500 gram, boleh. Dia pakai pisang apa? Pisang salai? Pisang salai ni kita buat kadang-kadang kita pakai pisang tanduk ataupun pisang mangka. Ikut pada stok. Okey. Pisang ni manis tau. Leceh nak buat dia. Mula-mula kita salai pisang ni, lepas tu baru kita goreng crispy-crispy. Pisang yang disalai ya? Pisang disalai juga tau. Kalau awak penggemar pisang manis-manis, wajib makan ni. Dah lah manis, luarnya crispy pula. Ni 500 gram. Pisang ni muai tau. Nampak banyak. Tuang dia boneh, sebenarnya krepek dia berapa banyak? Okey, untuk bulan puasa sepatutnya kita ada 30 jenis aneka krepek tau. Okey, tapi dia tinggal ni tak cukup tu sampai 30? Ya, dah banyak habis. Lambat dah. Sebab tu kita datang awal-awal tau. Kat sini buka hari-hari? Okey, untuk sepanjang bulan puasa, insya-Allah kita buka setiap hari dari 10 pagi hingga 5 petang. Okey. Sampailah stok habis nak raya. Okey, 3 jenis yang abang minta dah siap. Regina, pisang salai dengan tempe crispy. Okey. Terima kasih. Terima kasih.